在2025年农历新年即将来临之际，水果篮成为受欢迎的选择之一，受到市区的热烈追捧，因为这是一种相互赠送的春节传统。随着春节的临近，果篮成为居港市民众的热门选择，尤其是在Temanggung的果市。卖水果篮的阿兰表示，他的店位于Sayangan路Kelurahan 17 Ilir，已经在新年前一周开始热闹起来，每天可以销售超过数百盒水果，其中橙子是最受欢迎的水果。价格从几十万印尼盾一盒橙子到120万印尼盾一盒樱桃。樱桃是农历新年期间的应季水果。阿兰补充道，果篮本身是农历新年的一种传统，象征着互相赠予，也是对亲友，尤其是对父母的关爱表现。Orang pesan yang sudah kenal tahu gitu, pesan ke sini. Kalau dibanding tahun lalu penjualan sama mana, Cek? Kayaknya lebih enak tahun lalu deh. Tahun lalu lebih oke, sampai habis kering jeruknya tuh kosong. Tapi tahun ini juga yang pakai paketan yang isi sedikit itu sudah pada habis semua. Yang adanya tinggal yang besar-besar. Yang besar-besar banyak masih. Biasa rame mulai kapan sih orang beli ini, Cek? Min 7 udah orang beli. Rame Amin 7 itu sampai kalau mau rame lagi puncak besok Minggu karena hari Minggu. itu puncaknya. 与此同时，一位顾客严厉表示，新年前总是会购买果篮，不仅自己享用，还会将这些果篮寄给大家人。Jeruk cherry, strawberry. Untuk apa itu, Cek? Untuk makan, untuk kirim. Kirim ke keluarga, Cek? Ya. Memang biasa beli di sini, Cek? Lalu. Untuk harganya macam mana, Cek? Harganya oke ya. Berapa kita tadi? Berapa kotak? Jeruknya jadi 4, cherry 2, strawberry 1. Ini beli banyak. Pembelian ini memang tradisi kita ya, Cek? Atau Banyak siapa? kasih.